Okay, wagwan. Aku nak Imeh Shemo. So, nampak? Pelik kan? Kuan, pelik kan? Ya, kita buat dah. Kita ni, pap. Assalamualaikum. Aku nak Imeh Shemo daripada Shemo TV. Nampak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang belakang tabi buat kerja depan. Okey, memandangkan okey, aku bersama dengan dulu dikenali dengan Kung Fu Heidi. Dululah. Sekarang kita panggil dia Heidi dah lah kan. Okey. Alright. Nama kerajaan ni. Alright. So memandangkan kita tahu dia tak tinggi mana kan. Aku rendahkan diri kejap. Heidi sini. Wei. Wei. Yeah. Macam tu je. Dia memahami dia. Kita tahu time-time kita gurau macam mana. Okay. How are you, Heidi? I'm fine, thank you. Lama tak jumpa Lama tak jumpa. Kan? Bertahun lah. I would say last I jumpa you 2000. Kita tersempak je, tak silap. Betul, 2018. Alright. Kita nak borak pasal Ali lah. Ali. Pasal anugerah lagu indie Okay. Heidi is going to be the host, the MC dekat sana. Yeah. So apa rasanya, is this going to be your first host award? Oh, betul. Actually, no, everything is for the first time. Everything is for the first time. So how do you feel about that? Oh, I kan, to be honest kan, I rasa it is an honour because macam I sendiri pun I buat music. So to be the very person untuk macam kita boleh katakan pengendali event ni kan. Because sebelum ni I selalu tengok belakang skrin ni macam ni lah, literally like this. I tengok skrin, I tengok anugerah lagu indie. Ataupun I berlega dekat ruang ni sebab dulu my husband dia tolong sampaikan award. Like itu je. Tapi to be the very person untuk macam pegang mic and like macam to interact with the community, it is an honour. It is a honour. I tak boleh cara I terus censor kan. Apa harapan untuk finalis ni semua? Apa ataupun ada nasihat ke apa kan? Jangan lupa untuk jadi diri sendiri. Like please, macam I've witnessed macam a lot of musicians yang macam kekalkan dorang punya DNA, dorang punya identity dalam setiap persembahan dorang. I really hope that bila korang naik ke atas pentas nanti, just jadi diri sendiri. And also kalau boleh berbuallah dengan diri korang tu, diri korang yang dewan tu, yang waktu nak pick up instrumen, waktu nak pegang mic, waktu nak borak, ada momen buallah dengan diri sendiri. Sebab itu akan menjadi salah satu peringatan yang korang kena teruskan berkarya no matter what. Nampak? Yang mana faham, mana tahu. Okay. What happened to your music? Ada album baru ke? Ada lagu baru ke? Macam. Right, I sekarang ni I transition. Kalau sebelum ni macam I buat hip hop kan, dan sekarang ni macam I asalnya nak buat rapcore. Tapi throughout the songwriting process, and then kita dapat input daripada band-band yang lain, eventually kita jadi alternative hardcore. So dekat dalam kita orang punya band, kita orang dah release satu album. So kita orang nak tutup dah. Swasta, correct. Kita orang nak tutup dah that album tu, and kita orang akan keluarkan satu EP and single dululah. Our band ni masih ni. Kita mau balik pada Bintulu. Shout out to Bintulu. Bintulu best gila. Masuk hutan. Tapi itulah masa saya dengar one of the song dekat Swasta, I thought it's nu metal, rupanya bukan. Dia macam ni, itu umbrella term. Bawah tu dia macam ada fusion macam-macam kan. Dia ada macam fusion yang ni kita dia campur-campur aduk. I would say it is dia bukan collage, tapi dia assimilation genre. Yeah. Cool. Alright, that's all for me. Naim Shemo and Heidi. Peace out.